Dari Taiping dengan cinta, ku titipkan kasih di lembah damai. Airmu yang jernih, cerminan jiwa, kekal abadi di dalam memori. Bertemu kembali. Taman Tasik Taiping terletak di kaki Bukit Larut, dahulunya dikenali sebagai Maxwell Hill di Bandar Taiping, Perak. Ia adalah taman tasik pertama yang diwartakan di Malaysia dan sering dianggap sebagai taman tasik yang paling cantik dan terbaik dijaga di negara ini. Taman ini terkenal dengan pemandangan yang tenang, tasik yang jernih dan pokok-pokok rain tree Samania Saman yang rimbun dan tual, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai, bersenam dan berkelah. Salah satu taman tarikan pelancong paling terkenal di Perak dan di Malaysia. Sejarah Taman Tasik Taiping berkait rapat dengan aktiviti perlombongan biji timah yang pernah berlaku di Taiping pada abad ke-19. Kawasan yang kini menjadi tasik sebenarnya adalah lombong biji timah terbuka yang terbesar di Perak pada ketika itu. Lombong ini berada di tanah rata antara Bukit Larut dan Bandar Taiping. Sekitar tahun 1880, kolam lombong ini telah ditinggalkan dan dipenuhi air secara semula jadi. Pada tahun 1880-an, kerajaan British di negeri-negeri Melayu Bersekutu melalui pejabat tanah kolonial telah memutuskan untuk mengubah kawasan lombong usang ini menjadi sebuah taman rekreasi awam. Taman Tasik Taiping juga diwujudkan hasil ilham daripada Kolonel Robert Sandiland Fraud Walker. Selaku pereka bentuk, Kolonel Robert Walker telah mengubah pemandangannya yang berlubang-lubang akibat perlombongan menjadi sebuah taman yang indah dan cantik. Taman ini asalnya dikenali sebagai Taiping Lake Gardens dan kekal sebagai salah satu taman awam tertua di Asia Tenggara. Taman Tasik Taiping sangat unik dengan flora kerana ekosistem dan reka bentuk lanskapnya yang berusia lebih 100 tahun. Ciri paling ikonik di taman ini adalah pokok-pokok Samania Saman yang menjalar rimbun. Pokok-pokok ini sangat tua dan dahannya meluas ke kiri dan kanan, membentuk lorong hijau yang indah di tepi jalan. Kanopi pokok ini menyediakan teduhan yang luas kepada pengunjung. Terdapat sebuah tasik utama yang menjadi nadi taman ini yang tercipta daripada bekas lombong. Airnya yang jernih dan sering dipenuhi dengan teratai. Kedudukannya berdekatan dengan Bukit Larut dan tumbuh-tumbuhan yang padat, suhu di sini sentiasa sejuk dan nyaman berbanding kawasan lain. Taman Tasik Taiping bukan sekadar sebuah taman, ia adalah hub kepada beberapa tarikan sejarah kerana ia berada di dalam satu kawasan. Terletak di dalam kawasan Taman Tasik Taiping terdapat zoo tertua di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1961. Terkenal kerana konsep zoo terbuka dan boleh dilawati pada sebelah malam di mana haiwan hidup dalam persekitaran yang hampir semula jadi. Bukit Larut atau dahulunya Maxwell Hill adalah kawasan pusat peranginan bukit pertama di Malaysia. Jaraknya sangat dekat dengan Taman Tasik Taiping. Jika cuaca mengizinkan, kita boleh melihat kemegahan Bukit Larut dari tepi tasik. Muzium Perak juga terletak berhampiran dengan Taman Tasik. Ia adalah muzium tertua di semenanjung Malaysia, dibina pada tahun 1883. Bangunannya menampilkan seni bina kolonial British yang cantik. Di sekitar taman juga terdapat bangunan lama seperti rumah residen yang pernah didiami oleh pegawai British pada zaman dahulu, mempertahankan warisan sejarah Bandar Taiping.
Di sini juga terdapat tugu peringatan bagi memperingati askar-askar yang gugur semasa Perang Dunia Kedua. Apabila berkunjung ke sini, aktiviti yang biasa dilakukan oleh pengunjung termasuklah jogging dan berjalan kaki. Terdapat laluan berjalan yang panjang dan rata di sekitar tasik. Jarak keliling taman adalah lebih kurang 2 km hingga 3 km. Pengunjung boleh memandu kereta atau menaiki basikal perlahan-lahan mengelilingi tasik sambil menikmati pemandangan. Sewaan sampan disediakan untuk pelancong yang ingin berlayar di tasik sambil melihat sekumpulan itik dan teratai. Tempat ini sangat terkenal untuk sesi fotografi, terutamanya fotografi perkahwinan kerana latar belakang tasik dan pokok-pokok tua yang dramatik. Taman Tasik Taiping bukan sekadar sebuah tempat rekreasi, namun ianya sebuah warisan hidup yang membuktikan transformasi luar biasa daripada sebuah lombong timah yang penuh lumpur menjadi sebuah taman yang indah. Ia melambangkan keindahan sejarah dan alam semula jadi yang kekal utuh di Perak. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita berdua saling mengisi jiwa. Syurga dunia takkan pernah sirna.